Kepada penggemar filem lumba kereta, korang mesti tahu filem ni, Fast and Furious. Sehingga sekarang, series ni masih berterusan. Paling latest, Fast X. Nak tahu macam mana mulanya legasi nama besar seperti Dominic Toretto dan Brian O'Connor? Filem ni lah yang pertama sekali. Jom tengok dan dengarkan ringkasan dan plot movie ni. Sebelum tu, kasih tekan like dan subscribe channel ni supaya kami lebih semangat buat plot untuk movie yang lain. Movie ni ditayangkan pada 2001 dan berdurasi 1 jam 46 minit. Tapi jangan risau, abang dah pendekkan cerita. Korang hanya layan tak sampai 15 minit. Jadi guys, ini plotnya. Dalam babak pembukaan, kelihatan seorang pelumba yang memakai topi keledar mengetuai sekumpulan pemandu. Ketiga-tiga mereka memandu kereta Honda Civic berwarna hitam yang lalu merampas sebuah lori yang sedang bergerak membuat penghantaran barangan elektronik. Babak seterusnya, Brian O'Connor adalah seorang pegawai polis yang sedang menyamar, memandu kereta mewah dan cuba menyertai geng Dominic Toretto yang merupakan suspek utama dalam rompakan itu. Dia pertama kali melawat kafe Dominic di mana dia berbual dengan adik perempuannya, Mia, dan cuba untuk menjual peralatan prestasi kereta dengan kumpulan itu. Vince, salah seorang ahli kumpulan Dom, cemburu lalu bergaduh dengan Brian. Teman wanita Dom iaitu Letty meminta Dom untuk meleraikan mereka dan dia pun hentikan pergaduhan itu sambil mengancam untuk memecat Brian dari tempat kerjanya kerana Dom adalah pelanggan tetap di tempat itu. Pada malam itu, ramai pelumba berkumpul untuk perlumbaan jalanan. Brian bertemu Hector dan menunggu Dom. Brian menawarkan keretanya dalam pertaruhan, lalu pakar teknologi Dom iaitu Jesse memeriksa keretanya. Penonton mula membuat persediaan dengan menutup jalan. Brian dan Dom berlumba dengan Johnny, Trent dan Edwin. Dom menang, membuktikan pada Brian siapa pelumba yang lebih hebat. Ada pelumba mengesan gerakan polis pada alat pengimbas. Semua orang melarikan diri. Dom meletakkan keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki dan Brian membantu dia melarikan diri. Ketika mereka berbual, mereka dikepung oleh penunggang motosikal berbangsa Cina yang menggunakan Uzi yang mengiringi mereka ke tempat kosong. Ketua kumpulan itu, Johnny Trent, mengagumi kereta Brian dan mengajak untuk berlumba di perlumbaan Race Wars di padang pasir bulan depan. Dia dan orang-orangnya lalu menembak kereta Brian yang lalu meletup akibat nos di dalamnya. Kembali ke rumah Dom yang dipenuhi dengan orang yang sedang berparti, Dom menjerit kepada gengnya, mengatakan Brian adalah satu-satu orang yang telah membantunya. Vince kecewa kerana melihat Brian kembali. Keesokan harinya, Brian tiba di sebuah rumah selamat polis di mana bosnya, Sarjan Tanner, memberi taklimat kepada Brian. Pemandu lori semakin risau mengenai kes-kes rompakan itu dan FBI kini langsung terlibat. Mereka kerap mendengar tentang Honda Civic yang diubah suai terlibat dalam rompakan-rompakan itu. Kemudian pada hari itu, Brian membawa Dom Toyota Supra yang telah rosak namun mempunyai enjin yang tahan lasak. Brian lalu mula bekerja di garaj Dom. Vince terus marah dengan persahabatan Dom dengan Brian. Keesokan harinya, Hector membeli alat ganti untuk Honda Civic dari Brian dan Brian menjadi curiga. Dia memecah masuk ke garaj Hector, tetapi Vince dan Dom telah mengikutinya. Brian meyakinkan mereka bahawa tujuan dia mengintip adalah untuk pertandingan perlumbaan iaitu Race Wars bulan depan. Vince masih curiga, tetapi Dom fikir ia adalah idea yang baik dan mereka memecah masuk ke garaj Trent pula. Di sana, Brian telah mengesan barangan yang hilang dalam rompakan. Trent dan orang-orangnya tiba. Dom, Brian dan Vince menyaksikan ketika mana mereka menyeksa seorang dealer yang bernama Ted mengenai enjin yang telah dicurinya. Brian memberitahu FBI tetapi mahu menentang menahan Trent selagi mereka belum mempunyai bukti yang kukuh. Namun bosnya menganggap dia terlalu lembut. Keesokan harinya, Dom yang makin mempercayai Brian menunjuknya
Dodge Charger 1970 supercharged miliknya yang tidak pernah dipandu. Dom berkata ia mempunyai terlalu banyak kuasa di dalamnya. Semasa makan malam, Brian dan Mia bercakap tentang Dom. Kemudian Mia menunjukkan kemahiran memandunya. Pada masa yang sama, satu lagi rompakan sedang berjalan dan Brian mendapat panggilan daripada bosnya bahawa mereka akan bergerak ke kediaman Tran pada waktu pagi. Sebuan bermula dengan Brian memakai topeng untuk mengelakkan dirinya dari dikesan, tapi geng Tran dibebaskan akibat kekurangan bukti dan barang yang disangka barang rompakan itu sebenarnya dibeli dengan sah. Sarjan Tanner memberi amaran kepada Brian yang mula sukakan Mia dan memberitahunya Dominic adalah suspek utama seterusnya. Keesokan harinya, Brian dan Dom mengambil Supra yang telah dibina semula untuk di test run atau cuba, di mana Supra itu juga berjaya mengatasi Ferrari. Semasa makan tengah hari, Brian meminta untuk mengikuti Dom untuk kerja yang seterusnya. Tetapi Dom mahu melihat kebolehan Brian di race wars terlebih dahulu. Di tengah-tengah padang pasir, race wars bermula. Letty menang, tetapi Jesse kalah pertaruhan untuk keretanya kepada Tran dan enggan membayar. Tran menuduh Dom sebagai pemberi maklumat akibat serbuan polis di kediamannya dan pergaduhan mula tercetus. Pada malam itu, Mia kecewa dengan Dom yang jelas ingin melakukan rompakan seterusnya. Lalu babak ini mendedahkan bahawa Dom dan gengnya adalah perompak yang Brian cuba kesan selama ini. Brian mengaku bahawa dia seorang polis dan memujuk Mia untuk membantunya memberi amaran kepada Dom mengenai pemandu lori yang kini melengkapkan diri mereka dengan senjata dan juga mengenai operasi FBI. Brian meminta telefon Dom untuk menjejakinya. Letty kelihatan risau tentang rompakan yang seterusnya, tetapi mereka tetap meneruskannya. Di klimaks, Dom dan gengnya persiapkan kereta mereka lalu menuju ke jalan di mana mereka rancang melakukan rompakan. Rompakan itu mula menjadi haru biru apabila Vince yang melompat ke atas truk tiba-tiba ditembak oleh pemandu lori. Letty pula terbabas dan Leon pergi menyelamatkannya. Brian tiba di tempat kejadian dan berusaha untuk menyelamatkan Vince ketika pemandu lori cuba memasukkan semula peluru di senapang patahnya. Dom tiba dan mendengar Brian yang sedang menghubungi helikopter perubatan dengan memperkenalkan dirinya sebagai polis. Dom terkejut, namun nyawa Vince adalah keutamaan pertama mereka. Selepas Vince stabil, Dom cepat bergegas bersama Mia. Kembali ke rumah Dom, Brian berhadapan dengan Dom. Jesse kembali dan Tran menembaknya di jalan. Brian mengejar dan Dom masuk ke dalam kereta Dodge Charger-nya untuk turut mengejar. Semasa kejar mengejar yang berbalas dengan tembakan, Dom berjaya memerangkap lalu berhenti di hadapan salah satu motosikal yang dibawa oleh orang Tran yang lalu terlanggar dan terpelanting, dan Brian berjaya menembak Tran. Brian melihat Dom cuba melarikan diri lalu mengejarnya. Mereka berlumba dan kereta Dom mula rosak berpunca daripada motornya. Mereka menamatkan perlumbaan tetapi Dom terlanggar sebuah truk yang berada di tepi jalan. Charger Dom rosak dan dia juga tercedera. Ketika siren polis didengari dari jarak jauh, Brian memberikan Dom keretanya dan Dom melarikan diri. Di sini juga adalah babak ikonik dalam filem ini. Lawa kan Supra yang Brian bagi Dom ni? Kalau korang nak tahu, inilah 1995 Toyota Supra MK5. Pujaan ramai lelaki luar sana, termasuk yang sedang bercakap ni. Untuk plot movie Fast and Furious yang lain, korang boleh klik atau tekan kotak dalam video ni. Support kami dengan like video dan subscribe channel ni ya. Ciao.